Okay guys, sekarang aku dekat Jeruk Dusun Campsite, Titi Hayun Yan Kedah. Okay, kita orang bermalam kat sini selama 2 hari 1 malam. Alright, bila korang sampai sini, kan Jeruk Dusun Campsite ni, korang terus masuk je dari pagar tu. Okay, dari pagar tu terus masuk. Lepas tu kau nampak tak belah kiri tu ada macam surau. Dekat tengah-tengah tu. Dekat tengah-tengah tu ada receptionist. So sebelum datang tu memang korang dah deal dengan owner, korang bayar deposit dan balance. Masa sampai tu korang bayar dekat receptionist tengah tu. Okay, nanti diorang akan minta nama, IC, alamat, berapa malam nak stay, tak silap lah. Lepas tu bayar balance lah, balance yang kita perlu bayar lah. So kat sini diorang charge semalam RM60. So aku bayar RM120 untuk 2 malam. Okay, dekat sini kalau kau tengok jalan masuk ni, kau akan nampak sungai lah kiri kanan dia. Okay, sungai. So ni sungai dia. Sungai dia macam nak turun tu kena hati-hati sikit. Sebab dia agak tinggi. Okay, ni sungai dia. So sini pun sungai dia. Belah sini pun boleh turun. Ada tangga kat sini. So kena hati-hati sikit lah. Ni sungai dia. So campsite dia belah sini. Belah sini, belah ada pokok ni. Yang ni kolam kan. Depan ni kolam belah kanan ni. Belah kanan ni ada kolam mandi. Kolam mandi ni kalau nak mandi rasanya kena bayar. Okay, walk in pun boleh kot. Ni signboard Jeruk Dusun. Sana ada kontena. Nak stay kontena boleh. Semalam aku tak pasti berapa. Lepas tu tengah tu ada receptionist. Dan kat ujung tu ada surau dengan toilet. Okay. So dekat sini lah campsite dia. Ni campsite yang aku stay lah. So dekat campsite ni ada macam tempat kita nak makan-makan kot. Kalau korang ada bawa bekal ke yang mana nak mandi kolam kan. Korang stay sini lah. Untuk korang, kalau korang nak makan-makan, makan-makan sini lah. So dekat sini ada plug point lah. Plug point ada. Okay. Ada kantin Ada kantin pun ni. Tapi yang ni orang tak buka, geng. Okay. Ni bahagian kolam lah. Dari kolam. Okay, ni cabin container. Ni chalet lah ni. Chalet geng. Ni chalet. Okay, ni chalet. Okay, yang ni toilet. Ni depan aku ni toilet. Ni toilet wanita sini. Toilet wanita. Sana yang toilet lelaki sebelah sana. Yang ni. Ni toilet wanita je kita tengok. Ni toilet wanita. Okay, ni toilet wanita. Okay. Ni toilet perempuan. Alright, dia ada sinki semua. Dia ada shower. Okay, dia ada cermin. Ada ni toilet duduk. Sama juga toilet duduk. Lepas tu sini. Semua toilet duduk yang tak ada cangkung. Okay, ni wanita punya toilet. Sebelah chalet. Tapi kira semalam kita orang pergi toilet belah sana sebab dekat dengan campsite. Okay, sekarang ni. Ni campsite. Ni campsite. Siap diorang sediakan. Ada hammock. Nampak? Ni hammock. Okay, hammock. Ni campsite korang bebas lah nak set up kemah kat mana. So tu kita orang punya kemah. Okay. Tapi bukan betul-betul tepi sungai lah. Dia punya campsite. Sungai tadi dekat tepi jalan sana. Jalan masuk. So yang ni tanda lelaki. Okay, tanda lelaki. Kita orang masuk tanda lelaki semalam. Sebab tak ada orang. So kita masuk sini. Okay, ni tanda lelaki. Okay, tanda lelaki sama jugalah. Dia ada toilet duduk. Sinki. Cermin. Ada shower. Okay. Ni pun sama. Semua toilet duduk. Okay. Toilet dia agak selesa lah juga, besar. Lepas tu kat luar ni ada cermin. Dan ada kursi. Untuk korang tunggu ke apa kan.
So dekat luar toilet ni, kat depan toilet ni kita ada sinki. Okay, kat sini ada sinki untuk basuh. Okay, untuk membasuh kalau yang masak-masak kan, lepas camping kan, kita boleh basuh sini lah. Okay, dekat campsite satu ada juga sinki disediakan kat sana. Kita tengok. Okay, campsite dia geng. Campsite dia malam-malam ada lampu kan, memang terang. So kalau korang kekurangan lampu pun tak ada masalah kot. Sekejap aku tunjuk korang sinki yang diorang sediakan dekat campsite lah. Ada satu sinki. Ni. Satu sinki dan satu shower. Ni shower. Tengok. Okay, ni shower. Shower ni aku tak pasti ada air ke tak. Ketat. Tak ada air kot. Kalau tak ada air, kau mandi dekat dalam toilet. So, ni shower. Ini shower. Okay, ni shower. Korang mandi. Dan ini sinki. Tapi sinki ni macam tak boleh guna sebab dia punya air tak ada. Oh, ada dah. Ni sinki untuk campsite lah. Kalau kau malas pergi kat sana, kau boleh pergi basuh kat sini. Okay, ni sabun yang diorang sediakan lah. Tapi, better kita bawa sabun sendiri. Okay, yang ni tu sampah ada. Sini kalau nak buang sampah tak ada masalah. Tu sampah banyak. Okay, dekat campsite ni yang best ada hammock. Lepas tu dia ada plug point. So tak ada masalah. So ni plug point dia. Plug point dia ada 4 plug kat sini. Plug point ni banyak. Okay, kat situ ada plug point. Ni plug point kat ni. Okay. Plug point. Ni plug point. Point boleh tutup. Ni plug point. Okay. So ni ada boyan. Boyan. Budak-budak kot. Ni ada boyan. So ni aku tak tahu apa. Lagi mana? Tu je lah plug point dia. Lepas tu lah sana tu ada plug point satu. Rasanya tu plug point kat ujung tu. So disebabkan aku camping ni tak ada orang. So aku set up kat sini. Dan bawa kereta parking sebelah kemah. Kalau ikutkan owner, dia kata lepas kita bawa loading barang semua, dah siap set up kemah, kena parking dekat tempat yang disediakan. Aku rasa kat belah sana kot. Tapi disebab tak ada orang, kita parking kat sebelah kemah je lah. Ni kemah aku lah. Okay, itu set up. Okay, campsite dia bersih kan. Okay, ni kemah kita orang lah. Ini kemah kita orang. Okay, kita orang set up bawah pokok. Ini depan pokok. So, gedup lah kalau tengah hari. Tengah hari, petang gedup. Semua pagi panas sikit sebab matahari kat sana. Okay, kalau korang nak gedup betul-betul, ambil kat sini. Bahagian ni. Sini memang gedup. Pagi gedup. Petang mungkin panas sikit kot. Petang sebab matahari kat sana. Okay, kat sana. Alright, kat depan kemah aku ni ada satu chalet. Yang ni aku tak tahu berapa sewa dia. Ni. Okay, korang boleh tanya owner. Okay. So kat sini bagi aku dia punya facilities nice sebab semua ada. Dia ada plug point, dia ada provide tandas yang selesa juga. Ada sinki belah sana. Kat sini pun ada sinki, ada tong sampah banyak. Lepas tu tempat bersih. Okay, tempat bersih. Cuma dia punya view, yang ni aku punya view hutan je lah. Gunung Jerai kat belakang ni. Okay, ni Gunung Jerai. So kalau sungai kat belah sana, kat depan. Cuma kat tepi sungai kita tak boleh camping lah sebab memang tak ada tapak kat situ. Cuma dengar bunyi sungai je lah. So last sekali kalau korang nak camp, nak solat, korang boleh solat kat surau. Sana ada surau. Okay, kat depan tu ada surau.
Okay, ni surau. Lepas tu kat ujung tu ada toilet. Kita pergi sini. Kita pergi sana kejap. Oh, sini pun campsite kan ni sebab ada plug point. Korang boleh kemah kat sini. Okay, di sini kejap. Okay, ni ada toilet. Ni dekat main area lah. Dekat dia punya office. Okay. Okay, sini ada surau. Surau lelaki, perempuan. Lepas tu sini ada toilet. Toilet dia. Toilet belah sini. Tengok ni. Saya tengok toilet belah sini. Boleh guna ke tak? Ni toilet belah sini. Oh, belah sini macam tak guna sangat ni. Okay, sebab tak ada orang kot. Okay, lagi belah sana lagi selesa lah. Okay, ni ada toilet lelaki ke perempuan. Ada surau. Ni surau lelaki. Surau lelaki, tempat ambil uduk. Okay. Lepas tu, kat sini surau perempuan. Ni surau perempuan. Tapi kat sini ada sinki. Dia provide sinki. Kat sini ada surau. Tak boleh guna tak ni. Ni tempat ambil uduk perempuan. Bertutup. Okay, ni surau. Oh, surau dia tak ada orang guna. Dia orang tengah bersihkan surau. Alright, sini. Ni main office kat sini. Kat sini ada jual lah. Kalau korang nak beli Maggi ke. Nak beli Maggi. Lepas tu ada air jual kat sini. So, korang boleh beli kat sini lah. So, sini ada satu. Ada satu kontena. Yang ni aku tak tahu berapa harga dia. Okay. Ni ada padang bola. Okay, itu je geng. So kat sini siapa yang nak try camping kat sini, korang boleh contact owner untuk deal. Sama ada korang nak sewa chalet, sama ada korang nak camping, okay, chalet sana ataupun kontena sana, korang boleh deal dengan owner lah. Okay. Okay guys, bye bye. Itu saja aku nak share. Jumpa lagi.